Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan sekalian, sekarang kita berada di Kampung Siwak Jaya, berhampiran Kampung Bakam. Kita sekarang berada di ladang transit sapi kita. Dan hari ini alhamdulillah tuan-tuan boleh lihat sapi daripada ladang Bintulu, Momobes telah sampai di sini untuk kita sediakan untuk hari korban kita nanti insya-Allah. Dan ini sapi-sapi yang ada ini adalah merupakan sapi yang telah pun dibuat booking ataupun order daripada pihak-pihak masjid dan surau. Alhamdulillah sekitar 10 ekor yang ada di sini, dan kita akan buat penambahan lagi untuk masa yang akan datang insya-Allah. Jadi kepada tuan-tuan yang masih belum ada perancangan melaksanakan korban, hari ini boleh berbincang, hari ini boleh kita pula insya-Allah masih ada masa sekitar 10 hari untuk kita buat ibadah korban ini. Dan sapi kita sediakan di Kampung Siwak Jaya Miri ini mudah dan senang untuk kita hantar ke sekitar surau dan masjid di sekitar kawasan Miri. Dia tak jauh dan juga kos pun menjadi murah kerana jaraknya lebih dekat. Dan bagi mereka-mereka yang nak sembelih di sini, kita juga menyediakan khidmat sembelihan, dan kita potong part dan pihak masjid dan surau boleh ambil dan bawa pulang untuk dilapah dan dipotong daging dan diagihkan daging kepada pihak fakir miskin insya-Allah. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan bermanfaat kepada semua dan kita seru kepada semua, kita laksanakan ibadah korban untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.